السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر دعوتنا وحق غايتنا وألف بين قلوبنا كما ألفت بين الأنصار والمهاجرين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, benarkanlah dakwah kami, satukanlah matlamat di antara hati-hati kami, sebagaimana Engkau satukan hati-hati di antara Ansar dan Muhajirin, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian di dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan tinggi-tinggi rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kita masih lagi dapat kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah di masjid, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memilih kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu pada malam ini. Moga-moga dengan keberadaan kita di dalam taman-taman syurga ini menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung tadabbur surah Al-Baqarah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membicarakan ayat yang ke-153, dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada ayat yang ke-154. Jadi sebelum kita sambung huraian berkaitan dengan ayat yang ke-154 ini, kita akan sama-sama baca terlebih dahulu beberapa potongan ayat-ayat syaitan di dalam kehidupan kita insya-Allah. Saya akan baca bermula daripada ayat 154 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua halaman yang ke-24. Surah Al-Baqarah bermula ayat 154 juzuk yang kedua halaman yang ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله
wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Okay, Alhamdulillah, kita selesai baca surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 154 sehinggalah ayat 163. Jadi kita lihat pada ayat 154, Allah SWT berfirman, bagaimana ayat yang telah kita baca sebentar tadi, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya. Pada ayat sebelum ini, Allah memerintahkan kita agar menjadikan sabar dan solat sebagai penolong untuk menghadapi semua masalah dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi Allah SWT ada menyatakan pada hujung ayat yang ke-153, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Jadi sudah pastinya kita mahukan Allah SWT bersama dengan kita. Sebab hanya Dia yang mampu memberi kekuatan kepada kita untuk menempuh jalan yang penuh duri. Maka Allah SWT menjelaskan pada ayat 154 ini, tentang ujian yang memerlukan kesabaran paling tinggi, iaitu jihad fi sabilillah. Jihad ini merupakan ketaatan jiwa dan raga paling utama serta paling berat kerana ia membawa kepada kematian. Namun ganjaran di sisi Allah SWT tersangat mulia. Dan kematian juga merupakan ujian yang sangat besar bagi manusia. Lebih-lebih lagi kepada orang yang meninggal dunia ketika berjihad. Mereka mati pada pandangan kita, namun hakikatnya mereka tetap hidup. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hidup di sini? Pertama, dari segi alam kuburnya berbeza dengan mereka yang meninggal dunia tanpa berjihad. Yang mana Allah SWT akan menguruskan mereka. Yang kedua, dimaksudkan hidup dari segi semangat. Yang mana mereka yang syahid mampu menghidupkan semangat, memberi dorongan dan inspirasi kepada orang lain untuk terus berjuang dan berjihad di jalan Allah. Contohnya tokoh-tokoh yang syahid di Palestin. Pemergian mereka menaikkan lagi semangat orang-orang yang masih hidup sehingga mereka berkata, kami juga perlu berjuang seperti mana mereka juga berbuat kebaikan. Tak mungkin ada yang kata, saya ni tidak berperang, bagaimana kita mahu berjuang di jalan Allah? Dan negara kita tak pergi. Bagaimana kita nak berjihad? Jadi perlu kita fahami berjihad di jalan Allah ni bukan sahaja berjuang dalam medan peperangan. Ia sebenarnya termasuk orang yang sedang belajar. Dan orang yang sedang berbuat kebaikan bersungguh-sungguh sehinggalah dia meninggal dunia. Semua ini memerlukan kesabaran. Jadi sebagai orang Islam, kita kena ada cita-cita untuk mati syahid di jalan Allah demi mempertahankan kebenaran. Manakala kebenaran ini bukan sahaja untuk orang Islam, tetapi untuk semua yang hidup di atas muka bumi ini. Ingat, walaupun kita tidak berjuang di medan perang, tetapi kita masih boleh berpeluang untuk berjihad melawan hawa nafsu yang sememangnya memerlukan kesabaran dan keutuhan jiwa yang sangat hebat. Kemudian Allah sambung pada ayat 155 menyebut kepada kita tentang ujian-ujian Allah untuk orang yang sabar. Siapa Tuhan akan uji kepada orang yang sabar? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sambungan daripada ayat sebelumnya, jika kita tidak terbunuh di medan perang, Allah SWT tetap akan menguji hamba-hamba dia. Jadi apa bentuk ujian yang Allah akan uji kita? Pertamanya ketakutan.
Tuhan akan uji kita dengan rasa takut. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, hidup dalam serba kekurangan harta. Yang keempat, kekurangan buah-buahan, yakni bahan makanan. Dan yang kelima, hidup dalam kekurangan jiwa. Jadi Allah SWT akan menguji hamba-Nya daripada sekecil-kecil perkara, dari segala arah. Misalnya, ada orang takut dengan lipas. Kita nampak benda tu biasa, kita tak takut. Tapi sebenarnya itulah ujian bagi dia. Ada orang takut lipas, ada orang takut tikus, takut ular. Ada orang tak takut apa menata-menata ni. Ada orang geli. Geli. Nampak lipas tu kat coda lagi. Ya, orang datang pun. Kita nampak lucu tapi dia takut benda tu. Kita juga mungkin diuji dengan kekurangan harta, kehilangan kuasa dan bermacam-macam lagi. Dulu rambut kita hitam. Lah ni rambut kita putih. Dulu gigi kita penuh. Sekarang gigi kita berkurangan. Ada lagi, tak banyak. Luruh dah 2-3 potong. Jadi ini semua adalah ujian daripada Allah yang perlu kita hadapi dengan bijaksana. Jadi kenapa Allah uji kita? Tujuannya untuk tahu siapa yang jujur hatinya dan siapa yang tidak jujur. Dan siapa yang bersabar dan juga siapa yang sentiasa berkeluh kesah. Dan ini merupakan sunnatullah yang berlaku pada hamba-hamba Allah SWT. Semua ini bertujuan untuk mengetahui siapakah yang mampu bersabar di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi bagi orang yang tidak mampu bersabar, mereka tidak akan mendapat kasih sayang dan pahala daripada Allah SWT. Akan tetapi bagi yang bersabar, Allah memerintahkan Rasulnya agar memberikan kabar gembira. Bagaimana untuk bersabar? Panduannya Allah berikan kepada kita pada ayat 156. Lagu mana kita nak sabar? Allah sebut, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ayat sebelumnya Allah menerangkan mengenai ujian yang menimpa kita seperti takut, lapar, kematian dan sebagainya. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan panduan bagaimana untuk menjadi orang yang sabar. Ketika kita ditimpa musibah, maka kita ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun ayat ni, lafaz ni sinonim dengan orang mati. Golik-goliknya kita orang mati dah bunyi inna lillah, tapi tak. Itu salah satu. Orang mati pun kita sebut inna lillah. Kita ditimpa musibah pun inna lillah juga. Kita kita tengok orang rumah terbakar, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok orang accident kau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kerek kita jumpanya inna lillah bila orang mati. Jadi kita tak nampak. Pernah sebut bulan ni. Tengok orang rumah terbakar. Kita sebutlah inna lillahi. Dia kata, tak ada orang mati Ustaz. Selamat belakang. Ama kata apa? Inna lillahi tu maksud kita dia ditimpa musibah lah. Mau ayat segelintir kita bahas inna lillahi ni bila mati. Jadi tegur tak ada orang mati Ustaz. Selamat belakang tu biar di rumah yang terbakar. Ada amal inna lillahi tu rumah lah ama kata. Jadi ucapan itu bukan sekadar di mulut, tetapi hendaklah lahir dari hati yang merendahkan diri berserta ikhlas. Ada mengaku dan akur segalanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya Allah yang punya disertai dengan usaha. Ilaihi raji'un, bermakna kita akan buat yang terbaik dalam kerangka ujian itu. Contohnya apabila diuji dengan wabak COVID-19, maka kita perlu memakai penutup muka ataupun sanitize tangan kita untuk mengelak daripada berlakunya jangkitan. Itu kita usaha balik kita. Selebihnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sambung lagi pada ayat seterusnya, ayat 157, menyebut tentang ganjaran kepada mereka yang ditimpa ujian. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperolehi keampunan
dan rahmat daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi apa hadiah yang akan kita perolehi apabila kita mengucapkan lafaz tadi saat ditimpa ujian daripada Allah SWT? Antaranya adalah pertama, Allah memberi selawatnya. Yang kedua, Allah memberi kasih sayangnya. Dan yang ketiga, Allah memberi hidayah. Malah Allah juga memberi keampunan kepada hamba-hamba yang berdosa serta beroleh rahmat daripadanya juga. Dan inilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar, dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk untuk memperolehi kebahagiaan serta kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Sebab itu bila kita ditipu musibah, itu adalah peluang untuk kita dapat keampunan daripada Allah. Jangan kita sia-siakan dengan kita mengeluh. Jangan kita sia-siakan dengan kita tidak reda dengan musibah yang menimpa kita. Sebaliknya, kita manfaatkan peluang Allah timpakan musibah dengan kita sabar. Sebab di sebalik kesabaran kita itu, Allah ampunkan dosa kita. Tak ada benda lain dah kita nak dunia ni. Tuhan hapus dosa kita. Bila Tuhan hapus dosa kita kan, syurga lah kita ni. Jadi sebab itulah, kalau ditipu musibah, jangan sia-siakan musibah tersebut. Tak kira lah mari sakit ko, mari benda-benda lain ko. Kita gunakan peluang itu untuk kita mendapat keampunan daripada Allah SWT. Kemudian Allah sambung pada ayat 158 yang menyebut kepada kita tentang penghayatan, pengorbanan di dalam kisah Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian syiar agama Allah. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah ke Baitullah, tiada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini, Allah telah rakamkan perkara penting tentang kesabaran dalam peristiwa Safa dan Marwah. Yang mana Safa dan Marwah ini adalah syiar yang mengingatkan kita kepada Hajar dan juga anaknya, Nabi Ismail AS yang ditinggalkan di lembah yang tidak berpenghuni, iaitu di padang pasir gersang. Sebab itu apabila berada di Safa dan Marwah, kita sepatutnya merasai dan menghayati sesuatu. Yang mana kita bukan sekadar melakukan aktiviti sa'i sahaja, dan rugi kalau kita sekadar itu saja yang kita buat tanpa kita hayati sejarah di sebalik tempat tersebut. Kisah tentang kesabaran, kekuatan, keyakinan dan perjuangan Hajar dan anaknya Nabi Ismail AS dan nilai kesabaran Siti Hajar amat besar, bahkan tidak ternilai. Yang akhirnya selepas berlari-lari anak antara Safa dan Marwah mencari air, Allah memberikan mereka hadiah, iaitu air Zam-Zam. Bukan sekadar untuk mereka berdua, tetapi untuk semua manusia yang berkunjung ke Mekah sehinggalah ke hari ini dan tidak pernah kering. Subhanallah, dan semua itu adalah atas berkat kesabaran mereka yang mengharungi ujian Allah SWT. Jadi mesej yang ingin disampaikan dalam ayat ini, apabila kita bersabar atas ujian Allah, sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Sebab itu bila Allah timpakan ujian, sabar. Sebab makin tinggi kesabaran kita menghadapi ujian tersebut, makin besar ujian tersebut, maka makin besarlah benda yang Tuhan nak beri kita. Jadi salah satu bukti yang masih ada sehingga kini adalah Safa dan Marwah. Dan sesungguhnya orang Yahudi tidak menyukai Safa dan Marwah kerana ia ada kaitan dengan Nabi Ibrahim AS dan juga bangsa Arab. Kemudian disambung pada ayat 159 hingga ayat 160 menyebut kepada kita tentang laknat buat orang yang menyembunyikan kebenaran. Sebagaimana firman Allah SWT, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, iaitu keterangan-keterangan dan petunjuk. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh sekalian makhluk. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat, memperbaiki dan menjelaskannya, mereka itulah yang diterima taubatnya, dan sesungguhnya akulah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi ayat ini merujuk kepada ulama ahli kitab dari Bani Israel ataupun Yahudi. Ya, yang mana ia sekali lagi membongkar kejahatan mereka, apa yang mereka lakukan. Ya, mereka sering menyembunyikan kepada kaum mereka kebenaran Islam serta kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni sifat-sifat baginda. Sedangkan ia telah disebut, ditulis dengan nyata serta jelas dalam kitab suci mereka. Nah, semuanya ini dilakukan agar orang-orang Yahudi tidak terpengaruh lantas memeluk Islam. Jadi orang-orang seperti ini wajar mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan daripada rahmat serta kasih sayangnya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh sekalian makhluk. Bukan sahaja Allah, tetapi golongan ini juga turut dilaknat oleh manusia dan golongan yang berhak melaknat mereka. Dan ini termasuk golongan jin, manusia dan malaikat yang akan turut melaknat mereka yang menyembunyikan kebenaran. Dan ada malaikat yang Allah jadikan secara khusus dan tugas mereka hanya untuk melaknat golongan yang menyimpan ilmu yang ada dalam kitab-kitab Allah. Dia tak oyak benda itu. Maka oleh sebab itu sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya menyampaikan ilmu yang dimiliki, sama ada ilmu agama ataupun yang bersifat umum, terutamanya yang bermanfaat bagi masyarakat. Supaya tidak ditipu. Misalnya apabila kita tahu ada pelanggaran terhadap satu-satu hukum agama ataupun penyelewengan daripada akidah yang benar, para ulama khususnya harus bangun serentak untuk mencegahnya. Baik dengan lisan ataupun tulisan, dengan demikian kesucian agama dan kemurniannya akan tetap terpelihara. Jadi orang Yahudi mendapat laknat kerana mereka ni selalu menyembunyikan kebenaran. Bahkan apabila mereka melihat sesuatu yang mungkar atau yang tidak benar, mereka diam sahaja dan tidak berusaha untuk mencegah atau memperbaikinya. Adakah kita mahu jadi seperti mereka? Jadi dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia yang lain kerana menyembunyikan kebenaran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya tetapi tidak mahu menerangkannya kepada orang yang bertanya itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membelenggunya dengan belenggu daripada api neraka pada hari kiamat. Riwayat Tirmizi, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Jadi disebabkan ayat ini, yakni ayat 159 surah Al-Baqarah, dan Abu Hurairah berkata, aku kalau tidak kerana takut akan ancaman Allah dalam ayat ini, yakni ayat 159, tentu saya tidak akan meriwayatkan suatu hadis pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang terselamat? Allah sebut dalam ayat 160, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat, memperbaiki dan menjelaskannya, mereka itulah yang diterima taubatnya dan sesungguhnya akulah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi Allah berserta makhluknya akan terus melaknat sehinggalah si penyembunyi kebenaran itu melakukan ketiga-tiga perkara. Iaitu yang pertama, dia bertaubat. Yang kedua, dia baiki keadaan. Dia betul balik ke apa dia buat salah. Dan yang ketiga, menjelaskan kepada orang lain dan juga masyarakat tentang perkara yang telah dia sembunyikan itu. Jadi ketiga-tiga perkara ini adalah tanda taubat yang lengkap. Kita semua mesti melakukan sesuatu untuk menjelaskan kebenaran kerana setiap kebenaran yang tertulis dalam Al-Quran adalah penawar kepada manusia. Penawar ini jika tidak dijelaskan kepada yang berhak akan menyebabkan datangnya laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi orang yang telah terlanjur melakukan kesalahan, Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyediakan jalan keampunan kerana dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi janganlah seseorang itu
berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuknya. Dan bagaimana besar dan banyaknya kesalahan serta dosa yang dilakukan, pintu taubat dan rahmat Allah terbuka selebar-lebarnya bagi orang yang insaf dan ingin memperbaiki diri. Kemudian disambung lagi pada ayat 161 dan ayat 162 tentang matinya orang yang tidak sempat bertaubat dalam kekufuran. Nah, yang mana pada ayat ini Allah sebutkan kepada kita, innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika awan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekalian. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya laknat, tidak diringankan azab dan mereka tidak akan diberi penangguhan azab. Dan soalnya bagaimana nasib mereka yang tidak sempat bertaubat dan memperjelaskan kebenaran kepada manusia? Jawapannya ada dalam dua ayat ini. Yang mana Allah menjelaskan bahawa mereka yang kafir terhadap Nabi dan ajaran yang dibawa serta tidak mahu bertaubat, maka mereka akan mati dalam kekufuran. Dan mereka dilaknat oleh Allah dan malaikat serta seluruh manusia, yang mana mereka itulah orang yang terusir dan dijauhkan daripada rahmat Allah, iaitu syurga. Mereka kekal di neraka Jahannam dan tidak ada keringanan azab bagi mereka serta tidak ada penangguhan walaupun sesaat. Dan Allah menutup halaman ini dengan menyebut kepada kita tentang masih ada ruang pengampunan daripada Allah buat mereka yang melakukan dosa. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Di saat Allah mewajibkan kepada para ulama untuk menyampaikan ilmu dan memberikan petunjuk ajar kepada manusia, pada waktu yang sama melarang mereka untuk menyembunyikan serta menceritakan mengenai seksa yang akan diberikan kepada mereka yang menyembunyikan ilmu. Dan Allah menyambung dalam ayat-ayat tauhid ini, wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dalam ayat ini Allah menyebut bahawa Dialah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan inilah kewajipan yang harus dijelaskan oleh para ulama kepada manusia tentang keesaannya, agar mereka mentauhidkannya dalam hal rububiyah dan uluhiyah serta dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan Allah itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah, pasti Dia akan membantu. Yang penting bertaubat dan jangan menyembunyikan kebenaran. Bertaubat bukan sekadar kita beristighfar tanpa berbuat sesuatu. Baiki dan buatlah ikut kaedah masing-masing, agar kita dapat menjadi orang yang dapat cabaran dan berjuang, bukan orang yang dapat ujian tetapi tidak berbuat apa-apa. Jadi kesimpulan daripada ayat yang telah kita bicarakan pada malam ini, pertama, ada ujian, maka kita sabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila kita diuji, kita sabar dan kita ucap lafaz tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda tak kisahlah tu uji dalam bentuk apa. Yang kedua, buat kebaikan sebaik mungkin walaupun kecil kerana balasannya daripada Allah SWT. Mungkin pada sisi manusia kecil benda tu, tapi bila kita buat ikhlas kerana Allah, maka balasannya Allah akan bagi sangat besar di sisi Dia. Dan yang terakhir, jangan sembunyikan kebenaran untuk elak kita ni dilaknat. Jangan disebabkan kepentingan dunia kita menyembunyikan kebenaran yang telah dinyatakan oleh agama yang telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Usinya kita dilaknat oleh Allah, bahkan juga seluruh makhluk yang ada atas muka bumi. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi rasa cukup sekadar itu untuk malam ini. Kita berhenti pada ayat 163. InsyaAllah akan datang kita sambung pada ayat 164, iaitu pada halaman yang ke-25, juzuk yang kedua, insyaAllah. Bagaimana sabda Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Malam ini kita baca ada beberapa ayat, moga-moga ada yang bermanfaat yang dapat kita ambil. Sama-sama kita kongsikan dan sampaikan kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita, anak beranak kita, sayang sahabat kita. Moga-moga mereka juga beroleh manfaat seperti mana apa yang kita perolehi, meskipun mereka tidak ada bersama dengan kita pada malam ini. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.